Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. 55 Jis Kota kali ini kita bawakan satu nama yang besar dalam sukan lumba basikal. Tapi kini beliau sebagai coach para basikal. Nama manja dia yang selalu gadis-gadis sebut Rizal aja. Betul Betul bang. Nama penuh ke Jan? Muhammad Rizal binti Sin bang. Kau Jawa ya? Jawa bang, Kelang. Alamak, Kelang, Jawa ya. Kelang kat mana Jan? Jalan Kapar. Kampungnya Jalan Kapar? Oh. Apa Jalan Kapar? Batu Empat Jalan Kapar. Ya. Tahu ke? Jawa ya? Baik. Sinonim peminat-peminat sukan tanah air tahu kau ni bekas atlet basikal lah kan? Punca kau sekarang jadi coach ni kenapa? Tak ada kerja ke? Kenapa ke? Minat mendalam dengan basikal ke? Kenapa puncanya? Okey. Biasalah. Kita basikal dah lama. Saya jadi atlet dari umur berapa? 14 14. Kau kira kalau kira macam pencin lah. Macam ayam pencin tu. Saya umur 30. 30? 16 tahun sebagai atlet lah. Kurang 16 lah. Macam-macam ragam, macam-macam karenah dan macam-macam kejayaan yang kau telah capai. Beralih sebagai coach. Bermula bila? 2000 lepas saya habis 2014 tu 2015 John Beasley offer saya jadi coach. Time tu nak bawa tim perempuan SEA Games Singapore. 2015 saya bawa 2 rider perempuan. Bagi kau sendiri Jan, dari atlet pergi ke coach, yang beza sangat, yang susah sangat apa dia? Deal dengan atlet lah. Atlet manusia banyak ragam. Yalah. Dulu kita sendiri coach sendiri kan, kita perempuan tak ada banyak ragam sangat pun. Kita tahu kelemahan kita, kekurangan kita kan. Tapi bila sekarang saya jadi coach, saya tengok macam penyakit yang okey, yang tak okey. Kita nak ambil budak, nak buang budak. Aduh. Lagi sekarang parah bang. Aduh. Buang ambil ni, lepas tu kalau kita buang apa result kita nak bagi? Macam-macam kan. Lepas tu balik lepas training, atlet ni lepas balik-balik mani-mani dah lelap dia. Kita tak ada. Kita kena buat ni lah, note ini lah, report lah. Nak training apa lah. Waduh, nak susun jadual seminggu, yang seminggu nak sebulan. Aduh, 2 tahun. Lepas tu kalau gagal kita yang kena. Kalau menang dapat untung. Ada untung sakam Ada sakam. Alhamdulillah. Apa yang kau nak lihat skuad basikal negara kita? Adakah di Olimpik pun kita pernah merasa ada pingat, tapi sinonim di masyarakat kita, apa yang kau nak lihat basikal? Kita nak bagi tahu lah, mungkin bagi saya kesedaran yang kepada ibu bapa ataupun mempunyai anak-anak yang upaya ni, mereka tidak terpencil. Mereka ada peluang sebenarnya dalam acara sukan lah. Walaupun dia kurang berakademi, mungkin dia baik pada sukan. Saya rasa benda ni sangat bagus. Mungkin kita kena terapkan benda ni ke sekolah-sekolah. Mulailah saya rasa. Saya tahu ada sekolah buta. Sebab beberapa lumba tu daripada sekolah buta, so dia senang cari. Saya cakap buta kita senang cari. Yang lain tu, yang macam tu agak susah sikit. Banyak yang macam ada sarung. Nasihat lah. Mungkin ada ibu bapa yang masih lagi berpandangan yang kurang faham lah di kampung-kampung. Nampak apa ada kekurangan anak, sebenarnya kelebihan bagi dia. Apa nasihat kau lah kalau diminat, apa yang perlu bagi ibu bapa? Okey, saya rasa kena ibu bapa yang ada mempunyai anak seperti ini, jangan malu, kena buka skim minda, beri kepercayaan kepada kami, biar kami cuba apa yang ada pada anak-anak beliau, anak-anak mereka ni lah, apa yang ada pada anak mereka ni untuk kami congkelkan lah. Saya rasa ada, pasti ada punya. Seperti Yusuf lah, mesti ada sesuatu daripada yang kekurangan dia tu. Sebab Allah ni dia tak bagi semuanya tak cukup, mungkin ada sesuatu yang cukup daripada seorang. Kalau tak gali tak jumpa. Ya, betul. Itulah sebersikit atlet para basikal kita. InsyaAllah setiap usaha itu pasti ada kejayaan. Teruskan berusaha, pastikan kejayaan itu milik kita. Hingga bertemu di waktu dan ketika yang lain, insyaAllah. Surah Papan Tarik Papan. Kita jumpa minggu depan. Bye.